dekat dengan Islam. Seperti mana dia kata apa? Wadzalika, benda ni cara dia macam mana antaranya bi mukhatabatil mad'uin billin kama qala ta'ala fi khitabihi li Musa wa Harun idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Dia kata cara dia kata bagaimana cara untuk kita memanfaatkan ataupun menggunakan semua sebab-sebab yang menjadi barang kalian tinggi untuk memberikan petunjuk kepada manusia, mendekatkan hati mereka untuk menerima kebenaran. Antara cara-cara dia kata adalah berkomunikasi dengan orang yang didakwah itu dengan cara yang alin, lembut, seperti mana kata Allah dalam khitabnya, kenyataannya kepada Musa alaihi salam dan juga Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas, dan hendaklah kamu berdua mengungkapkan perkataan-perkataan yang lunak dan lembut kepadanya. Okey, surah Taha ayat 43 dan 44. Kata Syekh Ibrahim, fa'amara Allahu bi mukhatabati man akhbara an tughyani. Allah perintah Musa dengan Harun supaya bercakap dengan orang yang mana Allah sendiri nyatakan dia itu dah melampau batas. Dia itu memang melampaui batas, berlebihan. Wa alima annahu yamut 'ala al-kufr bil-lail. Dan diketahui bahawasanya dia ini mati dalam keadaan kufur. Tahu dah dia mati dalam keadaan kufur, tapi Allah tetap perintah Musa alaihi salam dan juga Harun supaya tetap bercakap dengan cakap yang lembut. Allah Maha tahu Firaun akan mati dalam keadaan kufur, betul tak? Allah Subhanahu wa taala tahu bahawasanya dia ini tughyan, melampaui batas. Kok mana pun dia takkan dengar nasihat hang. Tuan-tuan dan puan sekalian, contohlah, sekiranya lah kita tahu orang ni dia tak makan saman, hang nasihatkah, hang buat apakah ni, kita sendiri akan kata pada diri kita, tak ada orang masalah, tak payah buat masalah, buat apa, dia ni memang tak boleh, hang pergi sampai depan rumah dia balik batu. Kita pun kata buat masalah. Tapi dua benda dalam ayat ni, kita jangan, dalam ayat ni kadang-kadang kita terlepas pandang satu benda yang pertama ni, iaitu Allah tetap perintah Musa dan Harun supaya pi jumpa Fir'aun, walaupun Fir'aun tu Allah dah tahu dia ni memang melampaui batas dan dia mati dalam kekufuran. Pelik tak kalau Allah dah tahu dia mati dalam kekufuran, nak dakwah buat apa lagi? Tidak. Nak dakwah buat apa kalau Allah dah tahu dia ni mati dalam kekufuran? Tapi nak habaq tanggungjawab manusia, ini tanggungjawab hang. Hang tak perlu fikir dia ni mati dalam kekufuran ke, dia mati kemunafikan ke, sebab itu hanya aku yang tahu. Tapi hang sebagai hamba aku, engkau semua sebagai hamba aku, kena buat kerja ni, kena turun pi dakwah. Dan walaupun orang ni melampaui batas, Allah tetap memerintah manusia agar komunikasi dengan dia dengan bahasa yang lembut. Sebab itu hukum asal dia, hukum asal dia kena lembut dulu, hukum asal. Dia ada waktu yang kita nak kena tegah dan garang. Dia ada waktu dia. Kita tengok sekali lagi bagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Fa kaifa biman huwa dunahu min ashabil mukhalafat minal muslimin. Kalau Firaun lagu tu kena pi juga dekat dia, kena cakap dia dengan cakap yang baik, bagaimana orang yang selain daripada Firaun ni, yang mana golongan-golongan yang hanya menyelisihi dan berbeza pendapat dengan kita daripada kalangan kaum muslimin, orang Islam. Kalau nak kata dia zalim pun, dia ada buat salah pun, dia orang Islam, dia bukan Firaun yang telah diketahui tentangnya dia mati dalam kekufuran. Kita yang baca cerita Firaun hari ini kita tahu Firaun mati dalam kufur. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala maklumkan kepada kita. Jadi manusia atas muka bumi hari ini yang kita tak tahu dia ni mati dalam kufur ke, mati dalam Islam ke, mati munafik ke, kita tak tahu. Tentunya kita perlu pi dakwah dan perlu membantu memperbetulkan dia. Okey.
Wa kadzalika mukhatabatul mad'uwin bil alqab allati tatanasab ma'a makanatihim. Demikian juga antaranya bila kita nak communicate dengan orang yang kita dakwah itu, kita guna gelaran-gelaran yang menepati kedudukan dia. Kalau dia Perdana Menteri, pakai Perdana Menteri, Datuk Seri, pakai gelaran tu. Sini panggil Pak Jip, Tok Jip, apa dia? Tak setuju dengan dia, bukan bererti kita menggunakan gelaran-gelaran yang tidak baik ke atas dia. Nabi hantar surat bukan kepada takat pemerintah zalim, bahkan pemerintah kufur, kafir. Tapi Nabi menggunakan gelaran-gelaran yang tepat dengan dia. Dia ni Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Orang apa? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Tapi tuan-tuan, ada syubhat besar pada pemikiran manusia pada hari ini. Syubhat besar. Tuan-tuan, bagi dia orang Islam yang ada kezaliman, tak kira sebab siapa pun lah, ada kezaliman, dengan orang bukan Islam yang adil, dia kata orang bukan Islam yang adil dan baik itulah lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Ini syubhat besar. Syubhat besar tuan-tuan. Dia cuba nak bawa pukul rata. Bukan kita sokong pemerintah itu jadi zalim. Tak. Tapi kezaliman paling besar apa dia agama kata? Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau yang ni pun very basic kita tak boleh faham, hang tak payah duk cakap lah berkenaan dengan kepimpinan. Hang tak payah cakap lah. Kita bukan seru sokong corruption, rasuah, benda ni semua kita tak setuju. Tak kira siapa-siapa pun buat. Tak kira dia mai daripada siapa pun. Cuma betul ke ada pemerintah buat? Betul ke orang ni buat? Benda tu pun kita pun tak pasti. Kita pun hanya menukilkan maklumat daripada orang ramai. Itu pun dah salah dah dari sudut prinsipnya. Kemudian kita gunakan saluran-saluran untuk menegur dengan cara yang betul. Kemudian bahasa-bahasa baik kita guna agak. Tuan-tuan nak jumpa Fir'aun ni tak senang. Ingat Musa boleh keluar ke? Oh, makhluk satu-satunya makhluk yang mengaku dia Tuhan tu. Makhluk yang mengaku dia Tuhan. Saya pergi baru-baru ni. Yalah, piramid tu kubur Firaun, jangan lupa tu. Ada orang kita dia mungkin terlupa, tersilap kot. Nak pergi berdoa kat situ, berdoa. Hang ni biar betul. Piramid ni kubur Firaun. Tak payah pergi tengok pun tak apa. Tak ada apa keperluan pun. Cuma just tak pergi tengok dia punya sejarah dia. Saya baru ni saya tertarik, ada tourist guide yang bawa tu, dia cerita sejarah. Satu soalan saya tanya dekat dia. Saya kata, piramid ni kubur Firaun, okey, fine. Sebesar-besar kubur Firaun ni, tapi mana istana dia? Mana istana dia? Istana dia tak popular pun. Yang popular adalah kubur dia. Besar, besar. Ramai yang pernah pergi dah besar. Tuan-tuan apa yang besar sungguh-sungguh. Jadi bila saya tanya gitu, dia kata soalan bagus, soalan dia kata zaman tu ini teori yang berdasarkan kajian-kajian depa lah. Dia kata sebab apa? Sebab zaman tu dia mempercayai kehidupan semula. Dia akan hidup semula. Jadi sebab tu kubur ni dia buat sebesar-besar dan sehebat-hebatnya, sebab nak bangkit semula dalam keadaan tempat dia tu tempat dia yang begitu mewah dan besar. Rumah dia kata dia akan habis lagu tua, tapi ni dia kata tempat dia akan dibangkitkan semula. Jadi dia kepercayaan dia hingga ke tahap tersebut. Dan orang yang mengaku jadi Tuhan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetap Allah Subhanahu wa taala perintah agar komunikasi dengan dia dengan cara yang baik. So hari ni ada pemerintah mengaku Tuhan. Sebab tu saya kata kezaliman pemerintah dulu dahsyat tu. Tangkap paksa orang suruh ubah akidah. Lah ni tak ada. Pemerintah tak kacau pun berkenaan dengan kepercayaan dan akidah kita. Cuma kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku, wallahu a'lam, masih lagi dalam andaian pelbagai pihak. Jadi bagaimana kita nak mengurus benda ni?
Lepas tu kita pula dah buat teori, ustaz-ustaz, biar orang bukan Islam yang adil lagi bagus daripada pemerintah yang zalim. Teori ni teori mana ni? Ini bukan teori Islami, ini teori ahli bid'ah. Islam tak menyokong zalim, tapi untuk menilai benda lebih baik, lebih teruk, syirik, kekufuran itu lebih besar daripada kezaliman biasa dan kemaksiatan biasa manusia. Tu jangan buat penilaian yang kurang bijak dan kurang cerdik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu Nabi ni dia panggil, nak tegur pemimpin, tegur, tak ada masalah. Panggil dia dengan gelaran. Nabi kata, Nabi tulis kepada Herakl. Ini pun selalu kita dengar, ila Herakl azimir Rum, kepada Herakl, Hercules azim ar-Rum. Azim ni dia punya gelaran dia. Gelaran dia. Firaun pun yang dia sebut tu, itu adalah gelaran dia. Firaun ni dia gelaran, nama dia lain. Nama dia nama Ramses, ada nama Anu dan sebagainya. Tapi Firaun perkataan gelaran bagi dia, yang menunjukkan dia pembesar, menunjukkan dia raja pada ketika itu. Okey. Wa kana yukanni Abdullah bin Ubay bin Salul bi Abil Hubab. Dan Nabi pernah menggelar Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, sebagai Abul Hubab. Maknanya Nabi panggil dengan panggilan yang baik. Bukan kata Nabi panggil dengan Abul Munafiqin, bapa segala munafiqin. Tak. Nabi panggil dia Abul Hubab. Tuan-tuan, maknanya satu perkara yang kaedah dakwah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dia punya impact dia lain macam, kesan baik dia.